tak kerja bosku. Ush, Shankar. Itu saya tengok pakai kemeja ada tie, takkan tak kerja. Pakai tie, pakai kemeja. Orang berjaya biasanya. Dulu. Oh, okey. Dulu kerjaya apa Shankar? Engineer. Oh, itulah. Saya nampak macam engineer Megah Holding. Saya pun cuci buah pinggang, tak kerja lagi. Ush. Shankar nampak usia masih muda lagi. Umur berapa sekarang? 51. Salam takziah tuan. Sekarang sampai dah ada diuji dengan kesihatan. Apa nasihat Tuan Shankar kepada anak-anak muda macam kita orang? Boleh tak bagi saya sikit nasihat tentang kesihatan? Tuan Shankar katakan tentang kesihatan. Control food, eat on time, jaga air, okey? Tuan Shankar setuju tak sekiranya nasihat yang Tuan Shankar sedang beri kepada kita orang yang Gen Z ni adalah kawal makan dan makan makanan yang sihat. Jangan makan fast food, junk food, ready to eat food. Tengok Tuan Shankar kata betul.